Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifaiza Syahidan bersama anda di Perspektif Pakar membuka tirai 2026 dan dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hai semua, ingat puasa dah nak dekat, lagi seminggu je. Jadi musim puasa ni kita selalu dengar orang mengantuk, letih, betul tak? Jadi, hari ini kita nak kongsi cara macam mana nak kekal sihat dan cergas pada sepanjang bulan Ramadan nanti. Bersama kita hari ini, seorang pakar dari Kesihatan Awam, Dr. Waramlah binti Ramlan, Ketua Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat datang ke Perspektif Pakar, Doktor. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Macam mana tadi datang ke sini? Alhamdulillah, jalan lancar je sampai ke sini. Tak ada masalah. Okey Doktor, kita semua maklum ya, bulan Ramadan yang mulia kembali setiap tahun. Umat Islam akan berpuasa, menahan lapar dahaga serta perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Sekaligus kita akan dimeriahkan ya Doktor dengan bazar-bazar Ramadan, buffet Ramadan, solat tarawih serta moreh. Untuk ini, boleh Doktor terangkan maksud puasa dari sudut kesihatan? Okay, terima kasih kepada host. Okey, maksud puasa dari sudut kesihatan ialah di mana kita badan kita memberhentikan pengambilan kalori, iaitu makan ataupun minum untuk satu tempoh masa yang tertentu untuk memberikan fasa berehat kepada badan kita lah, kepada sistem metabolik tubuh badan kita. Pada masa ini badan kita beralih daripada fasa yang biasanya untuk menyerap nutrien kepada fasa untuk menggunakan pula simpanan tenaga yang ada dalam badan. Itu maksud dia. Okey. Kalau dari sudut sains perubatan pula apa manfaat puasa yang paling terbukti lah Doktor melalui kajian, ataupun apakah perubahan utama yang berlaku dalam badan kita secara saintifik apabila kita berpuasa? Bila kita berpuasa, perubahan yang paling utama sekali ialah kita punya level insulin kita akan menurun. Yang mana bila berlakunya penurunan paras insulin dalam badan kita, dia membawa kepada proses iaitu pertukaran simpanan lemak untuk dihasilkan tenaga. Selama ni bila kita tidak berpuasa, glukosa digunakan tukar kepada energi untuk tenaga kita. Tapi bila berpuasa, lemak pula digunakan untuk menjadi sumber energi kita, tenaga kita. Yang mana kita panggil proses ni ialah proses lipolysis. Dan yang keduanya ialah berlakunya pengurangan keradangan dalam tubuh badan kita. Yang mana dia menurunkan penanda keradangan dalam darah. Dan satu lagi ialah berlakunya proses pembaharuan kepada sel-sel dalam badan kita. Yang mana proses ni kita panggil autofagi. So apa autofagi ni? Autofagi ni adalah satu mekanisme macam recycling. Jadi sel-sel yang lama, mana yang dah rosak, mana yang dah tak berfungsi, yang dah kita kata boleh kata hampir mati dah, sel-sel ni dimusnahkan bagi kita mendapatkan komponen-komponen dalamnya untuk kita bina sel yang baru. So jadi sel kita recycling daripada lama jadi baru, macam proses cycling biasalah bahan-bahan terbuang. Jadi sel yang baru yang mana berfungsi dengan lebih baik pada masa akan datang. Tapi proses ni tak berlaku pada bila masa, dia hanya berlaku bila badan kita dalam keadaan berpuasa yang panjang. Dan proses ini sangat membantu untuk kita menukarkan sel-sel kita kepada sel-sel yang baru. Dan manfaat dia pula ialah dia meningkatkan sistem imun badan kita. Dia mengelakkan ataupun mencegah kanser. Yang mana kita tahu kanser ni, autofagi ni berperanan membuang sel-sel yang berpotensi menjadi kanser lah. Dan kemudian dia juga turut membuang toksik di otak, yang mana mengurangkan kita punya possibility untuk mendapat penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer. Dan yang paling penting sekali, bila kita berpuasa, proses ini membantu kita untuk kekayaan awet muda, anti-aging. Itu kita semua tunggu-tunggu tu nak nampak awet muda tu, betul kan Doktor kan? Jadinya, okey, boleh Doktor jelaskan lagi analogi mudah untuk autofagi ni secara keseluruhan? Okey, kita bagi satu contoh yang mudah lah. Bayangkan
badan kita ni sebagai satu pejabat, satu ofis, satu bangunan yang mana kita asyik bawa masuk barang baru. Kita bawa masuk perabot, kita bawa masuk komputer, mesin, kertas dan sebagainya. Jadi pejabat tu jadi sesak, sempit. Dan pada satu masa kita pun tutup pejabat tu, iaitu kita puasa. Jadi bila kita tutup pejabat tu, datanglah tukang cuci. Inilah prosesnya. Tukang cuci ni dia bersihkan semua perabot yang tak berguna, buang sampah, komputer-komputer yang tak berfungsi pun dikliarkan. Jadi pejabat jadi bersih, jadi lebih lapang, lebih berfungsi dengan lebih baik pada masa akan datang. Itulah dia punya logi. Macam mana logi tu kita boleh katakan? Oh, saya bahasa mudah dia yang saya fahamlah. Kalau orang kerja kerajaan ni, dia faham cuci bangunan, cuci tempat kerja ni eksa. Sisih semua tu. Jadi tanamkan dalam minda anda tu, autofagi tu boleh disamakan dengan eksa. Macam itulah juga tubuh badan kita. Okey doktor, seterusnya, betul ke pernyataan yang menyatakan aktiviti puasa ni bantu proses detox dalam badan kita, lebih kurang macam autofagi itulah. Macam mana tu doktor? Betul ke? Okey, bila cakap tentang detox kita jangan anggap detox macam kita beli produk-produk di pasaran produk-produk pasaran tu kita tak tahu betul ke tak detoxnya. Tapi berpuasa ni ialah satu sistem detoksifikasi yang semula jadi. Yang sebenarnya yang membantu organ seperti hati kita, ginjal, buah pinggang kita untuk membuang toksin-toksin daripada badan kita. So yang ini adalah lebih selamat, lebih recommended, yang secara alamilah semula jadi. Okey. Ingat ya saudara-saudara semua, detox bukan detox beli ubat, telan, makan puasa tau. Okey. Jadi doktor, golongan yang manakah yang perlu lebih berhati-hati untuk persiapkan diri sebelum berpuasa ni? Okey, untuk kita menghadapi bulan puasa yang terutamanya orang-orang yang ada penyakit kronik dia perlu betul-betul periksa, semak dengan doktor, berbincang dengan doktor bagaimana keadaan dia, boleh puasa ataupun tak puasalah. Yang pertama sekali, orang yang ada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Dan yang keduanya juga ialah warga emas yang uzur, kanak-kanak yang kecil, kita pun tak menggalakkanlah kanak-kanak kecil untuk berpuasa. Dan betul juga dengan wanita yang hamil ataupun yang menyusukan anak. Kita pun kena tengok adakah wanita tersebut mampu untuk puasa ataupun tidak, sebab agama kita sentiasa memberikan rukhsah lah. Maknanya kalau tak boleh puasa time tu, dia boleh qada pada masa yang tak mengandung, tak menyusu. Jadi ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, warga emas dan wanita yang uzur saja. Uzur wanita tu selain daripada sakit, dia ada uzur yang lain juga ya. Jadi kalau para-para lelaki ataupun sesiapa juga yang masih muda tak uzur, silalah berpuasa sebab dia akan memberi anda tenaga yang lebih sihat di kemudian hari. Jadi kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey doktor, selepas kita tahulah golongan yang mana yang perlu lebih berhati-hati ni, jadi bagaimana cara untuk pastikan puasa tu kekal selamat kepada semua golongan termasuk khususnya pesakit kronik? Okey, kalau kita nak pastikan berpuasa itu selamat bagi pesakit kronik terutamanya kita ingat 3 perkataan MAA. Yang pertama iaitu monitor, yang kedua ialah adjust dan yang ketiga ialah action. So kita apply dalam penyakit kencing manis contohnya. So yang pertama monitor. Apa yang dia kena monitor? Dia monitorlah dia punya gula. So monitor gula, tengok gula tak terlampau tinggi ataupun terlampau rendah ke. Kalau terlampau rendah sampai hypo, dia kena berbuka. Itu yang pertamalah. Kalau kemudian terlalu tinggi sampai cecah 20 pun
perlu juga buka. Bukan rendah sajalah. Okey. Kemudian adjust maksudnya sebelum dia puasa dia jumpa doktor dah lah. Doktor akan adjust ubat dia. Ada ubat yang boleh sesuai dia ambil waktu berbuka, ada ubat yang sesuai dia ambil waktu bersahur. Sebagai contoh, kalau orang on insulin, dia akan kurangkan waktu bersahur supaya pagi dia tak jadi hypoglycemia, tak lampau kurang sangat dia punya darah, gula dalam darah dia lah. Dan kemudian action maksudnya kalau dia cek gula terlampau rendah, action dia berbuka lah. Kemudian kita cuba pula tengok kalau orang tu ada penyakit darah tinggi, sama juga monitor apa? Monitor blood pressure. Kemudian adjust ubat. Ada setengah ubat darah tinggi ni dia mengeluarkan membuatkan pemakannya kerap kencing, kerap buang air. Jadi ubat yang macam tu tak sesuai ambil waktu sahur. Nanti lama-lama dehidrasi kita punya pesakit tu. Jadi dia kena tukar, adjust ambil sebelah malam. Dan contoh pula yang kalau pesakit buah pinggang contohnya, dia kenalah monitor dia punya fungsi buah pinggang dia ataupun renal profile dia yang sebelum berpuasa nampak okey, boleh puasa. Kemudian dia kawal dari sudut pengambilan air lah. Yang kita tahu kalau orang penyakit buah pinggang ni tak boleh ambil air kuantiti yang banyak. Jadi dia kena bahagikan kuantiti tu daripada berbuka sehingga bersahur agar tak terlebih mengambil air yang boleh memberi beban kepada jantung dia lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau ada penyakit kronik itulah dekat tubuh tuan-tuan dan puan-puan, selalulah rujuk kepada pakar yang betul pakar di klinik atau di hospital yang tuan-tuan pergi, bukan pakar di media sosial jangan nanti rosak tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi tips ringkaslah doktor untuk pesakit kronik ni. Tadi MAA kan, apa tips lain yang ada? Okey, kita ambil tips 3S pula. Okey, apa itu tips 3S? S yang pertama, sembang. Sembang dengan siapa? Sembang dengan pakar ataupun sembang dengan doktor. Jadi doktor akan consult, doktor akan beritahu boleh puasa, tak boleh puasa, adjust ubat macam mana. Kemudian S yang kedua, sediakan alat pantau di rumah. Sebagai contoh, kencing manis, alat pantau dia glukometer. Kalau pesakit darah tinggi, BP set lah. Dan juga S yang ketiga, segera berhenti. Berhenti apa? Berhenti puasa sekiranya gula terlampau rendah ataupun BP terlampau tinggi, terlampau rendah, seperti mana yang dinasihatkan oleh doktor lah. Ingat 3S. Okey, kalau 3S sembang, sedia, segera. Sembang tu sembang dengan doktor, sedia tu sediakan alat untuk cek badan anda tu gula dengan darah, dan segera berhentilah. Okey, jangan paksa diri kalau tak boleh puasa, nanti apa-apa berlaku susah tak dapat raya. Jadi seterusnya doktor, soalan kita, apakah aspek pemakanan yang perlu diambil kira semasa kita bersahur dan berbuka? Selalunya orang main makan aja kan. Jadi khususnya orang yang ada isu masalah kesihatan ni, dia ada aturan tak atau menu yang dia boleh makan? Okey, ini kita tengok aspek pemakanan untuk semualah sebab dia lebih kurang sama je. Untuk orang sakit ke, untuk orang biasa pun sama apa yang dia perlu ambil waktu sahur. Okey, waktu bersahur ni kita kena ingat sahur ni adalah kita punya sumber lah untuk tenaga kita sepanjang hari sehingga kita berpuasa. Jadi sahur tu kita kena ambil. Jangan skip sahur So ambil apa? Ambillah karbohidrat yang kompleks. Maksud karbohidrat kompleks ni adalah dia adalah jenis karbohidrat yang mana dia molekul dia panjang, dia rumit sikit. Jadi untuk menghadamkannya dia akan masa yang lama. Dia akan berikan tenaga yang lebih lama, yang lebih panjang, dan secara tak langsung dia juga kaya dengan serat, vitamin, mineral, tenaga yang lebih panjang, dan juga mampu mengawal gula. Jadi kita fokus pada karbohidrat kompleks ni, iaitu contohnya apa? Contohnya bijirin seperti oat, beras perang, dan juga sayur-sayuran berkanji seperti potato ataupun sweet potato, ubi keledik, jagung dan sebagainya. Itu untuk sahur. Okey, untuk berbuka pula, biasanya berbuka ni memanglah sangat-sangat dugaan yang besar. Kalau kita tengok, kalau buka tu meja penuh. Walaupun bilangan orangnya 1-2 je, meja penuh. Air macam-macam color. Hidangan utama macam-macam jenis hidangan. Kuih manis jangan cakaplah. Okey, jadi apa yang kita kena fokus dalam berbuka ni, kita fokus kepada air kosong dan juga kurma. Kenapa kurma? Kurma ni dia ialah instant energy. Dia beri kita energi yang segera, kemudian dia kaya dengan serat. Jadi perut kita ni masa kosong, tiba-tiba nak isi benda, kita kena bagi dia isyarat dulu. So isyarat dia ialah air kosong dan juga buah kurma. Jadi bila dah minum air kosong buah kurma, kalau boleh kita solat dulu, kita bagi buffer time. Buffer time ni untuk supaya otak kita
digest. Okey, kita nak akan menerima makanan selepas ini. Jadi kena jangan ambil terlalu lebih lah. Jadi barulah kita dah lepas solat kita ambil hidangan yang lengkap lah, yang main dishes kita. Dan juga untuk pengeluman air, amalkan 2-4-2. Total 8 gelas air sehari, 2 waktu berbuka, 4 tu waktu malam lah, lepas tarawih ke sebelum tidur, ambil 4 gelas, dan waktu bersahur lagi 2 gelas. Okey, saya nak tanyakan soalan kepada penggemar nasi. Rakyat Malaysia dan nasi berpisah tiada ya. Jadi, bila masa sesuai untuk dapatkan makan nasi tu? Okey, nasi ni memang dah ada dalam sel badan kita. Kita kata kita punya genetik, kita punya keturunan memang makan nasi, makanan ruji kita. Tak salah ambil nasi. Tadi yang first tadi kita cakap tadi, kita waktu berbuka kita ambil air dan kurma, kemudian kita pergi solat untuk bagi buffer time supaya badan kita bersedia untuk menerima makanan. Kemudian bila kita berhadapan dengan ataupun kita nak mengambil makanan main dishes kita, main makanan kita tu, pastikan dalam pinggan kita kita amalkan suku-suku separuh komplit, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada protein dan juga ada karbohidrat. Okey, dia punya turutan pengambilannya, ambillah dahulu buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kemudian protein, last sekali baru kita ambil nasi. Sebab apa kita ambil yang selain nasi dahulu? Sebab yang ni akan jadi penapis supaya kita tak mengambil nasi yang banyak, dan juga kita ambil fiber dahulu sebab fiber ni dia boleh mengurangkan penyerapan karbohidrat yang kita akan ambil selepas tu. Jadi doktor, kalau kita betul-betul nak sihat kan, inilah masanya, nak kurus, nak sihat, berazam masa bulan puasa ni, inilah cara-cara pemakanan yang betul. Jangan hang hati ayam je, jangan salahkan makanan ke apa semua bazar Ramadan ke apa semua, tak salah anda yang menentukannya. Jadi seterusnya, kalau kita dah badan semua dah jaga apa semua, macam mana pula puasa ni bagi kesan terhadap kesihatan mental dan emosi kita? Okey, kalau kita cakap tentang manfaat puasa ni kepada kita punya emosi, pada kita punya mental, sangat banyaklah. Saya ringkaskan kat sini. Okay, bila badan kita tak sibuk dengan sistem penghadaman, tenaga kita akan lebih fokus kepada otak kita. Okay, so apa puasa buat kepada otak kita? Okay, bila kita berpuasa, dia meningkatkan penghasilan sejenis protein yang bagus untuk otak kita. Nama protein ni brain derived neurotrophic factor, yang mana protein ni fungsi dia ialah macam baja kepada sel otak kita. So macam kita selalu dengar iklan kan, sel-sel mula berhubung, macam itulah sel mungkin akan lebih banyak dan berhubung sesama sendiri dengan lebih efektif lah. Yang mana ini membuatkan kita punya fokus lebih tajam, kita punya daya ingatan pun lebih bagus. Itu yang pertama, dia memberi kepada kita peningkatan fokus. Kemudian yang kedua, dari sudut emosi, emosi menjadi lebih stabil, stres pun kurang, sebab kita berjaya mengawal kortisol dalam badan kita dengan cara berpuasa. Kortisol ni apa sebenarnya? Dia hormon stres. Jadi bila dalam keadaan stres, hormon kortisol ni akan naik. Jadi bila dengan berpuasa, dia akan menurun. Jadi itulah pentingnya berpuasa tu dalam kawalan hormon kortisol kita. Dan yang paling penting sekali, puasa ni dia ajar kita untuk mendisiplinkan diri. So kita akan jadi lebih teratur, kita punya jadual dan sebagainya. Kita akan bersifat lebih sabar dalam mendisiplinkan diri, dan secara tak langsung kita berjaya menghadapi tekanan harian kita lah. Selain itu juga puasa ni dia beri kesan endorfin ataupun hormon gembira kepada badan kita. Hormon gembira ni yang membuatkan kita rasa tenang sepanjang hari, kita rasa relax, kita rasa keresahan pun kurang, yang mana kita akan dapat menghadapi kehidupan kita seharian tu dengan lebih efektif. Jadi kalau endorfin tu pun kalau kita bersukan, bersenam pun akan menghasilkan hormon endorfin kan. Jadi tak salah betul kalau berpuasa sambil bersukan kan, doktor. Cuma boleh, jangan keterlaluan, betul tak? Betul. Okey. Jadi kalau orang kata dari mata turun ke hati, itu kalau kita suka kepada sesuatu atau pada seorang manusia. Tetapi kalau untuk menjaga orang kata hormon kestabilan emosi kita adalah daripada otak turun ke perut. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ni.
Okey doktor, semasa berpuasa ni kan, apakah kesalahan-kesalahan yang biasa kita buat masa kita nak berbuka tu? Okey. Kesalahan yang paling utama sekali bila kita nak berbuka ni ialah ada dua lah. Yang pertama sekali ialah bila kita berbuka dengan makanan yang tinggi glycemic index ataupun makanan yang tinggi gula. Kita akan menyebabkan sugar rush. Gula naik terlampau tinggi dalam darah kita. Kemudian insulin spike. Bila gula terlampau tinggi, apa yang nak counter dia? Insulin. Tadi masa kita puasa, kita elok-elok mengurangkan insulin kita. Sekarang ni bila kita makan, insulin kita akan naik. Dia akan shoot, dia akan spike. Ya? So bila insulin ni naik, insulin ni kita tahu dia ialah hormon yang menyimpan lemak tegar. Jadi lagi banyaklah lemak akan tersimpan bila insulin rush ni. Yang kedua tadi pula ialah bila kita berbuka ni, kesalahan yang kedua, kita overeating. Tadi kita makan gula yang banyak. Bila kita overeating, kita makan dengan kuantiti yang banyak pula. Ini pun satu yang kesalahan yang biasa dilakukan lah. Bila kita makan terlampau banyak, gula terlampau tinggi. Jadi dia menyebabkan kita panggil reactive hypoglycemia. Bila insulin tu spike tinggi sangat, dia akan menurunkan gula-gula yang kita ambil tu dalam keadaan yang sangat tinggi, sangat cepat. Jadi gula terus drop balik lepas tu, dan kita jadi mengantuk, jadi lemah, jadi macam kenapa lepas makan makin lemah, makin mengantuk, tarawih pun tak pergi. Itulah kesalahannya. Alright, kalau macam tu lah kan, kalau katalah kita ada rezeki nak pergi buffet Ramadan, mahal juga kan. Jadi kita boleh makan, tetapi kena ikut aturan lah. Macam mula doktor kata, kita makan berbuka dengan apa dahulu? Air kosong, kurma. Lepas tu kita teruskan dengan ada masa buffering, you pergi sembahyang dulu sebab maghrib pendek. Jadi lepas tu baru sambung dengan makanan-makanan yang lain secara perlahan. Tak adalah terlalu cepat sangat makan, overeating. Itu maknanya kadar makan boleh rasa semua, tapi kadar dia sedikit lah, sedikit pinch kan. Okey, jadilah kita dah banyak tips dengan bagaimana cara untuk kontrol makanan kita, penjagaan kesihatan kita sepanjang berpuasa. Jadi apakah nasihat doktor nak jadikan gaya hidup puasa ni sebagai gaya hidup sekarang Ramadan dan seterusnya sepanjang tahun? Macam mana doktor, nasihat doktor? Okey, untuk nasihat saya bagi dua lah untuk orang yang ada penyakit dan tak ada penyakitnya. So untuk orang yang ada penyakit kronik kita anggaplah puasa ni macam satu ubat yang percuma Allah bagi kat kita. Dia satu ubat. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah banyak kelebihan puasa ni beri pada orang-orang yang sakit ni, yang mana dia memberikan kita sel-sel yang baru, dia membantu kita mengawal gula kita, tekanan darah kita. Jadi kita kena hargai. Jadi kita cuba berpuasa, kita ambil ubat Allah bagi free, walaupun kat government hospital pun bagi ubat free, ubat free bayar RM1, tapi yang ni lagi cuma yang Allah bagi. Kemudian untuk yang tak ada penyakit, jadikanlah puasa ni sebagai satu reset kepada badan kita. Kita nak reset button, kita berazam, kita nak puasa sebab kita nak sihat. Okay, kita nak kawal gula kita, tekanan darah kita. Kemudian kita nak nampak awet muda. Dan juga di samping puasa, di samping jaga makan, jangan lupa jugalah exercise, aktiviti fizikal, amalkan, berjalan ke, brisk walk ke, berjogging. Bila ada semua ni, barulah kita betul-betul menjaga kesihatan yang amanah Allah bagi pada kita lah. Betul, saya setuju tu doktor. Jadi kata-kata akhir sempena Ramadan, doktor? Okey, saya rasa saya nak mengucapkan selamat berpuasa. Kemudian jalanilah ibadah puasa ni dengan penuh tekun. Semoga ibadah kita terima oleh Allah. Ya, amin, insyaAllah. Jadi kata-kata yang kita dapat hari ini kita perlu amalkan dan jangan tinggalkan terus. Kalau tak mampu bersenam di luar, tarawih itu adalah satu senaman untuk kita. Jadi jangan lupa hidup sihat, amalan kita semua. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.